Munis bertemu harimau. Munis ialah seorang pemuda berumur 17 tahun. Dia tinggal di Narikambem. Narikambem bermaksud kampung serigala. Akan tetapi, tentulah manusia yang tinggal di kampung itu bukannya serigala. Munis sangat baik hati. Dia suka menolong orang. Kalau dia ternampak orang tua-tua mengangkat barang, dia pergi menolong mereka. Munis akan mengangkat dan meletakkan barangan itu di tempat yang dikehendaki. Munis juga menghormati semua orang. Dia tidak pernah melawan cakap orang tua. Dia juga tidak suka bertengkar dengan kawan-kawannya. Munis selalu menegur kanak-kanak yang nakal. Dia menasihati mereka supaya berkelakuan baik. Kalau ada kanak-kanak bertengkar, Munis menyuruh mereka berbaik-baik semula. Tidak baik jika kanak-kanak bergaduh. Tuhan menyayangi kanak-kanak yang baik. Sekarang, jangan bergaduh lagi. Munis menasihati kanak-kanak yang bertengkar. Pemuda itu juga suka menderma. Kalau ada sesiapa datang ke rumah dan meminta makanan, dia akan memberi mereka sedekah. Oleh sebab itu, setiap hari ramai orang miskin datang ke rumahnya. Munis melayan mereka dengan mesra. Dia memberikan makanan yang secukupnya kepada sesiapa sahaja yang datang ke rumah. Pada setiap hujung minggu, Munis mengadakan kelas bacaan untuk kanak-kanak di Narikambem. Munis mengajar mereka membaca buku bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ialah bahasa utama yang digunakan di India pada zaman dahulu. Munis mengajar kanak-kanak membaca kitab agama, Purana dan cerita moral. Penduduk Narikambem sayangkan Munis. Mereka juga kagum melihat Munis yang dermawan. Orang ramai selalu bertanya mengapa Munis suka menolong orang. "Mengapa awak suka membantu orang ramai?" tanya salah seorang rakan Munis. "Saya hanya melakukan apa yang saya termampu. Tuhan selalu menolong saya. Tuhan juga memberikan saya harta dan ilmu. Wang dan ilmu itu bukan untuk manfaat saya seorang sahaja. Tentu Tuhan mahu saya menggunakan wang dan ilmu itu untuk membantu orang lain. Maka saya menolong orang ramai sebagai tanda berterima kasih kepada Tuhan." Munis menerangkan. Munis percaya pada hukum karma dan dharma. Maknanya, orang yang berbuat baik akan menerima balasan baik. Orang yang melakukan dharma atau kebajikan dengan hati yang ikhlas tidak akan dilanda nasib malang. Salah satu aktiviti kegemaran Munis ialah mengembara. Apabila ada masa, dia mengembara ke tempat-tempat yang menarik. Munis percaya pada peribahasa, jauh berjalan, luas pandangan. Remaja itu sudah mengembara ke banyak tempat menarik di sekitar Lembah Sindu. Lembah yang sangat bersejarah dalam tamadun India dan Hindu itu terletak di sepanjang Sungai Indus di bahagian barat laut benua India. Pada suatu hari, Munis mengambil keputusan untuk mengembara ke kawasan pergunungan. Dia pun mengucapkan selamat tinggal kepada ibu bapa dan penduduk Narikambem. Kemudian, dia memulakan perjalanan. Munis berjalan menuju ke kawasan pergunungan di bahagian India Utara. Selepas berjalan selama 2 hari,
Munis sampai di sebuah genting, yaitu lorong kecil di antara dua gunung yang tinggi. Munis duduk berehat sebentar kerana kepenatan. Kawasan pergunungan yang Munis tujui terletak di seberang genting. Segenting itu adalah satu-satunya jalan untuk pergi ke kawasan berkenaan. Semasa Munis sedang berehat, dia tiba-tiba terdengar bunyi mengaum. Munis menjadi takut. Dia menoleh ke kiri dan kanan untuk mencari punca bunyi tersebut. "Tolong! Tolong!" Apabila terdengar suara meminta tolong, Munis bertambah hairan. Dia pun mencari-cari di sekitar kawasan itu. Akhirnya, Munis ternampak sebuah kandang kayu menyerupai sangkar atau perangkap. Kandang itu sederhana besarnya. Di dalam perangkap itu ada seekor harimau belang yang besar. "Wahai manusia, tolonglah saya," kata harimau itu dengan suara sedih. Munis berasa kasihan melihat harimau itu. Dia pun berjalan ke arah kandang tersebut. Sang harimau terus merayu kepada Munis. Ia juga mula mengalirkan air mata. "Bagaimana awak boleh terkurung di dalam perangkap ini, wahai harimau?" tanya Munis. Petikan cerita Munis bertemu harimau dalam buku Rani di Kuil Bhagavati.